Assalamualaikum warahmatullahi semua dan selamat pagi. Apa khabar semua? Yang saya hormati Dr. Atifa Naiwani. Penceramah kita pada hari ini merupakan seorang pensyarah di UiTM Arau. Betul, Doktor? Baik, para peserta yang Ya, saya hormati betul. sekalian. So, selamat datang saya ucapkan pada program kita pada hari ini iaitu Terokai Peluang Baru melalui Perniagaan yang Inklusif. Ini merupakan salah satu daripada inisiatif daripada bengkel mainstreaming third sector yang disediakan oleh APPJM SDG di bawah kendalian My SDG Academy. Tema kita pada hari ini merupakan belajar, laksana dan bina impak bersama. Saya Adi Azizan merupakan pegawai daripada MySTJ Academy, akan menjadi moderator anda pada hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang dapat meluangkan masa anda sejam setengah bermula jam 11 hingga 12.30 tengah hari. Baik, sebelum kita mulakan perkongsian, saya ingin maklumkan, moga sebelum kita mulakan, harap semua dapat mute mic. No worries. At the end of presentation, kita akan buka untuk Q&A. Jika ada Q&A, boleh secara awal boleh lampirkan di ruangan komentar. Baik, sebelum saya tidak akan menunggu lebih lama lagi, saya akan memperkenalkan doktor kita pada hari ini, penceramah kita pada ini. Beliau merupakan seorang sarjana lulusan Doktor Falsafah di Universiti Utara Malaysia dan mengajar di UiTM Arau. Pada hari ini beliau akan mengkongsikan itu inisiatif untuk terokai baru melalui perniagaan yang lebih inklusif. Saya mempersilakan Dr. Atifah binti Syahidan. Silakan, Doktor. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Suara saya okey ke? Boleh dengar ke? Okey. Okey. Alright. So, thank you semua sebab join webinar ni. So, saya minta izin untuk share lah saya punya slide sikit. Okey. Right, sekejap ya. Okey, Zam. Kejap button tak ada. Button slideshow. Kejap. Okey, okey, alright. Alright. Okey. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak terangkan sikit lah. Atalis Innovation ni bersama APPGM since daripada tahun 2022. Rasa dah dekat 4 tahun lebih lah. Okay, memasuki 5 tahun dah. So, nanti kita akan tengok lah, go through slide yang saya dah letak lah apa yang projek community saya dengan APPGM ni. Okay, jadi siapakah Atalis Innovation ni? Atalis ni merupakan syarikat startup UiTM. Ditubuhkan oleh 4 orang pensyarah. Antara lainnya adalah untuk mengkomersialkan produk harum manis dan juga membuat community engagement. So saya sekarang ni dah bukan track teaching learning lah kalau dekat universiti tu. Saya dah mula masuk ke track industry. So track industry inilah yang menghubungkan di antara UiTM dan juga Akar Undi. UiTM dan agensi, UiTM dan juga community. Melalui apa yang diusahakan oleh syarikat startup. Okay. So setakat hari ini kita alhamdulillah 2026 kita dah ada kilang sendiri memproses makanan, yang di mana kita ada hampir 200 orang pengusaha harum manis komuniti lah yang di Perlis ni, dan pekerja juga adalah di kalangan golongan B40 seramai lebih kurang 20 orang yang bekerja dengan kita setakat hari ini. Jadi sebelum tu saya SB ni memang saya sendiri yang akan interview. Kita akan ambil yang soalan pertama saya tanya, hari ni makan apa? Kalau macam dia kata dia dah makan, lepas tu saya tanya lagi satu hari makan berapa kali. Kalau kata 3 kali tu saya tak ambil kerja. Sebab saya, Perlis ni ramai orang susah sebenarnya, ramai in fact that kalau kita tengok, kita ni antara yang apa tu, KDNK yang paling rendah lah, bukan lagi Sabah dan juga bukan lagi Kelantan sebenarnya. It's Perlis. So, di sini ramai keadaan pengangguran juga ya, sebab kita tak ada kilang di sini, tak ada kilang-kilang besar di Perlis ni. Jadi ah, pengangguran tu tinggi jugalah di sini. Jadi itu yang saya kata, kalau syarat pertama saya tanya soalan tu, kalau dia kata makan satu hari sekali, kongsi adik-beradik, itu saya tak interview dah, saya tak tanya dah. No kelulusan, no nothing. Tak boleh membaca pun kita ambil.
That's how kita punya pengambilan pekerja di sini. Datang interview kita takkan suruh bawa CJ, takkan suruh bawa apa pun. Kita nak tahu background dia, nak tahu betapa susahnya hidup dia tu. Tak kisahlah latar belakang dia macam mana. So di bersama kita ada banduan pun ada yang bekerja dengan saya, banduan. Lepas tu kita ada ibu tunggal, kita ada remaja yang bermasalah, kita ada penganggur, dan juga kita ada yang asnaf yang daripada zakat lah. So lima golongan ni adalah merupakan lima golongan sasaran yang kita nak lah, yang bekerja dengan kami. Okay. So, diorang memang tak perlukan apa-apa kelayakan akademik. Itu saja syarat dia. Mesti betul-betul susah lah yang boleh diterima masuk di sini. Okay, so apa yang kita buat? Selain daripada kita pasarkan produk harum manis, kita juga buat zero waste. Bermakna harum manis di negeri Perlis ni, dia biji, kulit dan juga daun sekali digunakan untuk dikomersialkan. Di mana semua perusahaan ni adalah yang diusahakan oleh komuniti. Saya upah komuniti, komuniti juga yang tanam pokok, yang jadi supplier, nanti kita tengok kitaran dia. Dan akhirnya dikomersialkan juga pun oleh komuniti. Maksudnya syarikat ASB ni hanyalah moderator sahaja, perantara sahaja. Okey. So Alhamdulillah buat pertama kalinya kita bukan sahaja berjaya pasarkan di Malaysia, malahan dah berjaya masuki pasaran ekspor. Tahun lepas kita dah berjaya masuk ke Saudi satu kontena. So Alhamdulillah ya. Okey, ni antara ahli lembaga pengarah, ada Cik Wan Yasir dan juga Encik Asmazam lah. Cik Asmazam juga dulu merupakan peserta APPGM dan sekarang dah bergelar apa nama ni, partner lah yang juga mengusulkan salah satu grant APPGM. Okey. So, okey, yang saya nak cerita kat sini sikit inilah yang macam mana pengalaman syarikat sehingga melayakkan diiktiraf di antara 20 syarikat di Malaysia yang mendapat pencerahan IB ni. IB ni dia susah sikit nak mohon. Okey, bukan kata nak mohon, dia kena kuskop yang introduce. Nanti saya akan terangkan ada beza SE dengan IB. Okey, apa yang kita buat kat sini boleh tengok. Kita beli semua buah. Okey, kalau harum manis tu dia ada ABC. Biasanya kalau kata agensi lain ataupun pengusaha lain, dia orang hanya ambil buah grade A sahaja untuk dijual. Sebab harum manis kena cantik kan. Okey, jadi buah grade A sahaja yang dijual, manakala yang grade C, D, E dan subgrade ni orang tak boleh jual. Okey, itu masalah dia di negeri Perlis. Jadi apa yang syarikat buat? Syarikat beli semua, borong semua dan kita buat into produk. Kita tak jual sebagai buah, kita jual sebagai produk. Okey, dengan harga yang kurang harga kita kadang-kadang tinggi pada harga pasaran sebenarnya sebab kita nak menggalakkan orang hantar ke sini. Okey, so apa yang kita buat? Macam boleh tengok dekat D tu, kita ada kadar 50 sen untuk kupas buah, 50 sen untuk cuci buah. Ini semua komuniti punya involvement. Komuniti yang saya akan buka iklan setiap tahun pada bulan 4, 5, 6. Saya akan buka, okey, siapa nak kerja tu, bulan 4, 5, 6 tu memang akan ada ramai pekerja lah, sehingga lebih 50 orang kadang-kadang. Di mana tak semua bekerja dengan kita di kilang, mereka bekerja dari rumah. Contoh ada buah yang lambatkan buah, okey, saya akan hantar ke rumah masing-masing untuk dicuci, dikupas dan diorang akan hantar balik kat saya dalam bentuk kulit yang dah dikeringkan ataupun biji yang telah dicungkil daripada dia punya pulp tu. That's how we benefit to all the community. Maksudnya tak perlulah datang susah-susah kat sini kan. Kita hantar ke rumah dan kita bayar diorang bekerja daripada rumah. Okay. So Pak Faid, yang ni di antara peserta-peserta yang terlibat dengan kita lah. Ni boleh tengoklah database semua ada. Okay, this is the rantaian nilai. Ini yang melayakkan syarikat ni bukan sahaja daripada dia nak dapat dua panarafan lah daripada Kuskop. Satu SE nanti saya akan terangkan. SE ni tak susah, semua orang boleh mohon. In fact that I wish that APPGM boleh tolong. Saya tak dapat apa-apa daripada Kuskop, saya just share saja. Tak ada commission ke apa. I just share. Okay. APPGM boleh tolong wawarkan yang boleh daftar. Semua perusahaan sosial ni boleh mula daftar dekat website nanti. It's a free sekarang ni. Kalau dulu kena bayar RM50 tak silap. Sekarang ni free. Okay. Yang tak boleh nak daftar tu adalah IB lah. IB tu dia selected. Tapi first you all daftar dulu sebagai SE, Social Enterprise di bawah Kuskop. And then diorang akan tengok apa perjalanan bisnes you and then diorang akan recommend untuk naik taraf ke IB lah. Okay. Alright. So apa yang kita buat adalah rantaian nilai. Kalau boleh tengok kat sini, dia jadi macam satu ekosistem keusahawanan yang mana di sini jadi satu center, one stop center
ada usahawan di sini, ada komuniti di sini, ada penyelidik universiti di sini, ada agensi juga di sini. So lengkap semua di bawah satu bumbung perniagaan. Okay, it started dengan supplier. Okay, supplier dia adalah terdiri daripada 80 orang komuniti pekebun harum manis di seluruh negeri Perlis. Ni yang pekebun-pekebun yang dah berumur, yang tak boleh nak jual, yang tak ada pasaran. Okay, jadi kita beli buah dengan diorang. Kemudian buyer adalah syarikat ASB. ASB beli ke semua buah mereka. Semua grade yang saya beritahu tadi. Kita tak fokus kepada hanya grade A sahaja. Kita beli sampai ke buah rosak sekalipun. Dan semua itu ada harga. Sebelum ni di Perlis, orang hanya beli yang elok sahaja. Yang tak elok tu semua jadi lambakan. So now, apa syarikat buat? Syarikat beli ke semua. Okay. Maksudnya bila pakcik-pakcik tu datang hantar kepada kami, we make sure that dia balik dengan takah ataupun bakul yang kosong. Kalau hantar tempat lain, dia orang akan select grade lah. Yang tak elok tu dia akan pulangkan balik. So dia akan balik dengan hampaan kan. Di sini kita beli semua. Sebab kita akan end up dengan produk. Okay, so processor dia adalah siapa? Community B40 yang saya beritahu tadi tu. Yang ada yang kerja pada rumah, ada yang saya hire datang kerja dekat kilang, dekat kedai. Okay, manufacturer siapa? Ada separuh produk yang macam kosmetik kita tak ada kilang, kita OEM. Tapi produk makanan dan minuman saya dah ada kilang sendiri Alhamdulillah tahun ni. Maka kita usahakan di kilang sendiri. And then end product tu kita hasilkan satu powder harum manis, extract harum manis. Ini tolong powder. Okay, saya tunjuk di sini Okay, this is the one and only yang ada di pasaran lah and saya guarantee lah tak ada siapa yang ada. Okay, so kita biasa tengok strawberry powder, kita biasa tengok matcha semualah kan. Tapi kita tak pernah tengok harum manis powder. So we are the only one yang berjaya buat extract ni dan benda ni lah yang membantu komuniti. Membantu macam mana? Okay, ini yang saya kata tadi distributor tu kan. Bila ada macam peniaga-peniaga kecil-kecilan di tepi jalan yang tak ada pasaran, suri rumah yang nak berniaga tak ada produk, kita akan introduce powder ni. Okay? Powder harum manis ni supaya dia orang boleh berniaga daripada rumah. Contoh makcik A dia buat kuih bahulu. So selama ni buat bahulu je. Now I akan introduce kat dia powder harum manis ni untuk dia buat harum manis bahulu. So makcik B pula dia buat contoh kuih loyang. Biasa kuih loyang biasa kan. So saya akan introduce buat loyang harum manis guna powder ni. So powder ni lah yang menyelamatkan industri harum manis satu Perlis sebenarnya. Okey, contoh pekerja-pekerja yang pasal tani tu kan yang jual air balang sebagainya. Dia orang hanya ada air balang strawberry, air balang lychee dan sebagainya. Tetapi tak ada siapa pun ada air balang harum manis bila mana musim dah habis. Sebab harum manis ni musim ni sangat singkat, bulan 4, 5, 6. So I will introduce them dengan powder ni. So dia orang boleh buat satu lagi benda yang orang lain tak ada, air harum manis. So that's how we benefit the community. Okay, dengan pengkomersialan produk yang diinovasikan. Okay. And next boleh tengoklah ini antara percumpaan pekebun harum manis di negeri Perlis yang kita buat. Okay, and then this is the how we borong buah-buahan mereka. Okay, kita beli dengan semua grade. Dia hantar macam ni lah takah yang dia nampak dalam gambar ni. Takah buah kalau hantar tempat lain dia akan selected grade A, B, C. Yang lain tu orang tak nak ambil dah. But kita ambil ke semua. Borong semua. Okay, itu yang dia orang gembira lah. Maksudnya balik dia bawa takah kosong saja. Okey, ni boleh tengok isi yang tadi tu yang saya kata tu ada yang berusaha, ada yang kerja daripada rumah, ada yang kerja dengan saya, dia orang akan ambil upah untuk kupas buah, asingkan kulit, biji dan juga isi. Tiga-tiganya akan jadi produk yang tak ada satu pun yang kita buang. Maksudnya kalau macam biasanya orang hanya ambil isi dan buat kodil kan. Tapi di sini ambil saya tunjuk okey apa yang jadi. Ini adalah buah kering, dried fruit daripada isi buah yang macam contoh buah tu kecil tak ikut dia punya standard dia untuk dijual kena 350 ke atas tapi buah tu 200 gram. So kita kupas kita buat dried fruit macam ni. So kita komersialkan. And then kita ada juga jam okay, daripada yang isi buah yang tadi ni boleh tengoklah ni kita hasilkan jam. Ini pun komuniti yang masak, komuniti juga yang proses, saya hanya tolong pasarkan sahaja. Dan royalty tu balik semula kepada the group of community yang buat ni. So daripada komuniti pulang pula kepada komuniti, syarikat hanya buat apa? Tolong pasarkan sahaja. Okay, so kita ada a lot lah yang produk ada 35 produk lagi sebenarnya banyak Okay.
And then yang saya bagi tahu ni, ini the powder harum manis. Sekejap. Powder harum manis yang saya jual pun, kita jual pun dengan harga yang sangat murah dan mampu milik. RM35 sekilo, you boleh buat produk. Kalau kata air balang tu, satu satu balang tu dengan modal RM35 saja. So semua orang mampu berniaga. So boleh tengok dengan gambar yang saya tunjuk tu, kita ada buat satu hari bertemu dengan peniaga kecil. Okey, so kita dapat kumpulkan lebih kurang dalam 40 orang peniaga yang mana ada yang buat bahulu, ada yang buat kuih peneram, ada yang buat loyang, macam-macam lah. So semua dah mula mengkomersialkan produk berasaskan harum manis di Negeri Perlis without the company ataupun kami yang perlu buat lagi banyak produk. So semua orang dah boleh buat produk dah. Okey, guna powder yang sama. Okey, so ini a part of produk dia. Kalau kita tengok, kita ada produk kosmetik, kita ada produk makanan dan kita juga ada kafe. Okay, alright. So ni boleh tengok, ni antara part of produk lah. Harga pun tak mahal. Harga pun kalau produk makanan tu bawah RM10 lah. Range dia. Dan juga produk kosmetik tu boleh tengok itu dibuat daripada biji harum manis. Okey, ini yang fungsi UiTM di dalam sini. Penyelidik akademik ambil part adalah untuk buat R&D. Okey, produk kita semua produk R&D dan kita juga satu lagi saya nak share, kita juga berjaya dapat satu sertifikat daripada MOSTI, MySTI yang mengiktiraf produk-produk ni adalah lab based, bukan produk timbang kilo, bukan produk yang amai ambil boleh buat kat rumah, tak ada. It's a lab based dan juga memang ada penyelidik yang buat setiap produk ni. So memang it's safe lah, tak perlu ragu-ragu. Dan kalau perasan saya sebenarnya tak buat marketing yang besar-besaran sebab Alhamdulillah AISB ni satu syarikat yang kita sentiasa kehabisan stok. Saya tak berani nak masuk TikTok, Shopee, Lazada besar-besar sebab produk kita dah dijadikan produk souvenir ataupun hadiah korporat kerajaan negeri. Di mana misalnya kadang-kadang saya share sikit, saya buat TikTok live, tiba-tiba kemarin semalam ada lebih kurang 600 order parcel nak kena post today. Kita tahu kan kalau kata online ni kalau kita tak post, kita kena ban kan? Kita kena block account kita. So tiba-tiba esok tu dapat order daripada kerajaan negeri dan sebagainya. Kita tak boleh post. Okay, bila kita tak boleh post, itu masalah dia. Kita kena utamakan yang kerajaan negeri dululah daripada order ni kan. So saya tak berani nak masuk ke pasaran besar. Okay. So Alhamdulillah lah pasaran tak ada masalah. Masalah sekarang adalah limited supply sahaja sebab harum manis ni bermusim. Okey. Ni premis kilang kita, okey, di Mara. Ni pun adalah salah satu geran yang diberi oleh Mara. And then ni showroom kita. Okey, ni showroom kita. Ini pun di bawah geran FPGM. So thanks to FPGM, I started 2022 dengan geran ni. Saya kira geran ni diberi lebih kurang 40,000 dan selebihnya tu saya tambah guna duit simpanan sendiri untuk buka one stop center. Daripada sinilah semua ni bermula sampai ke hari ini sebenarnya. This is my first premise, my first base yang bermula dengan FPGM sebenarnya. Dan saya masih letak logo FPGM dekat depan tu jadi dekat inkubator keusahawanan sebenarnya. Alright. And then kita juga ada pusat belian, okay, pusat jual beli harum manis pengumpulan. Yang ni beroperasi bila ada bulan 4, 5, 6 je lah. Okay, pekebun datang jual sini, orang luar pun datang beli sini. Dia bertindak sebagai dua hala lah, jual dan beli. Okay, and then kita juga ada inkubator keusahawanan. Yang ni saya buat dengan pelajar, kita namakan UFC. Yang ni di bawah komuniti pelajar. Kita bimbing diorang handle 100% diorang punya business. Saya hanya mentor sahaja how dia deal dengan daily operation daripada supplier sampai ke nak tutup post system account and everything. Ni di bawah UiTM punya student lah, graduan tu kita nak lahirkan graduan peniaga sebelum bergraduate tu dah bergelar peniaga dah. Okay. Ni pun sama. Ni kios-kios kecil yang kami bina untuk keusahawanan pelajar. Okay, kita ada kios kecil macam ni. Ni pun adalah antara inisiatif syarikat startup lah untuk mentor student. Okay, di bawah keusahawanan Masmed juga di UiTM. Okay, ni Alhamdulillah lah penebusan pasaran. Okay, Alhamdulillah it's quite a good number bila melibatkan komuniti. Okay, ni saya share daripada sebiji harum manis kita tak buang apa-apa. So bila tak kisahlah harum manis ke apa ke, you beli sebiji buah mangga, you hanya makan isi.
And 50% isi dan 50% lagi tu adalah sampah. Bukan sampah lah. Kita kata kulit kita buang, biji kita buang kan. So kita tak makan part tu. Kita hanya makan isi dia saja. Okay, so now apa yang kita nak educate uh, public, educate people, uh, especially when you buy harum manis lah mahal, sekilo RM35. So you hanya makan 50% saja, 50% nanti you buang. So apa kita nak buat adalah you jangan buang, you hantar kepada kita, kita proses dan kita beli. Dengan contoh kulit kita beli 50 sen 1 kilo, okay? Dan juga biji pun kita beli 50 sen 1 kilo. Dia jadi duit balik. Okay. So ni boleh tengok antara barang-barang yang kita hasilkan daripada biji itu jadi scrub kecantikan. So daripada kulit harum manis jadi pasta. So daripada daun tu, daun mangga tu dah jadi teh lah. Pelibatan apa tu community and everything. So inilah 35 produk sebenarnya. Okay. So Alhamdulillah. Kejap ya semua. Saya rasa line Dr. Atifah ada problem. Okay, saya contact dengan dia. Okay, Dr. Atifah. Okay ke line tu? Ya, ya. Suara tak jelas sikit. Kejap ya. Saya... Hmm, baik, baik. Baik, Dr. Atifah. Boleh teruskan balik? Doktor mute. Kejap boleh dengar tak? Okay, Boleh, sekarang okay? boleh. Sorry, Okay, sorry. okay. Line interrupt tadi hujan, kilat sikit. Okay, baik, baik. Tak apa. Okay. Okay, sambung kan? Okay, alright. Tadi sampai mana ya? Kejap saya hang sekejap. Tadi yang kami last dengar bila doktor cakap jual daun Okay, dan... this one. Ni tak sempat dengar Okay. Ya, So, tengok kat sini. There's nothing as a waste lah. So, semua daripada biji, daripada kulit sampai ke daun, semuanya menjadi produk. Okay, ni antaranya adalah saya bagi contoh ni. Kita ada 35 lagi produk yang dikomersialkan berdasarkan waste management harum manis. Okay, antaranya produk kosmetik ataupun penjagaan diri pun daripada biji ni, biji ni adalah biji harum manis. Okay, yang ni yang saya kata ni saya upah komuniti, congkil biji dia hantar balik ke saya semua jadi duit. So, yang diusahakan adalah komuniti. Dan kita ni hanya pasarkan saja. Produk daripada biji pun ada lebih kurang 10 jenis. Daripada kulit ada 2 atau 3 jenis, tak silap saya. Daripada daun kita ada 2 jenis tea lah. Okay, so daun pun dulu orang kat Perlis ni buang je. Now kita dah beli, 1 kilo kita beli 50 sen. Pakat-pakat hantar dah daun. So daun pun jadi duit. So saya upah pula bila dah dapat daun yang banyak tu, saya upah komuniti untuk keringkan pula. So mereka akan keringkan, mereka akan hancurkan dan saya bayar upah dan saya akan proses dan jual. So dia dah jadi satu kitaran daripada bermula pada sebiji mangga je. So boleh bayangkanlah kalau kata kita ada lagi syarikat-syarikat lain yang boleh buat benda yang macam ni menggunakan barang lain, tak kisahlah rebung ke apa rozel ke. It's the same concept yang I want to share. We can develop lagi ramai orang, lagi ramai syarikat yang sama macam ni, SE, Social Enterprise, dan juga lagi ramai komuniti yang boleh bekerja. Sebab bila go kepada kilang punya skill, barulah kita boleh hire ramai. Kalau tidak, it just bergantung pada geran ni, dia one off kan, tak boleh bergantung lah. Maksudnya geran tu hanya initiate saja and we yang penerima geran ni harus teruskan. How? Untuk bagi diorang ni terus dapat duit. So we have to think lah. Okay, ini part of saya share lah. Okay, so 2024 last month and 2026 Alhamdulillah akan ada satu lagi produk baru. Itu bukan harum manis dah. Saya rasa dah tepu sangat, dah ada 35 produk. Saya keluar sikit daripada harum manis, saya buat produk baru untuk tahun ni. Okay, di 2024 kita berjaya lancarkan, kerajaan negeri lancarkan di rumah negeri Perlis sendiri. So ini yang saya kata, betapa pelibatan kita yang sekecil ni sampai dapat
perhatian daripada kerajaan negeri sendiri ni adalah sebab akar umbi yang kuat tu adalah komuniti yang engage dalam projek ni sebenarnya. Bukan saya yang hebat. Sebenarnya adalah di belakang saya ni yang 200 orang pekebun, produk-produk waste management, itu yang hebat sebenarnya. Saya tak ada apa, saya tolong hubungkan saja. So ini adalah produk yang 2024 kita lancarkan produk daripada biji air manis. So Alhamdulillah Menteri kita pun datang untuk buat pelancaran. Sebanyak 5 jenis produk dihasilkan ketika itu waste management. Dan tahun inilah saya share SPM saya mula buat sebagai jeruk. Nanti saya akan share 2026 mahal tak lama lagi 2 minggu lagi kita akan lancar packaging tengah duk buat tak siap lagi. Ni jeruk sayur pelis. Ni untuk masalah kedua negeri Perlis, lambakan sayur petani. Okey, so Jabatan Pertanian datang kat saya, doktor boleh tak tolong petani pula, pesayur pula, pekebun sayur pula. Sebab diorang tak tahu nak jual kat mana. Lambakan sayur diorang yang tak habis. Okay, so saya kata, okay lah, I pun bukan kata enough dengan harum manis. Tapi dah ada 35 produk dah. So saya kata, okay, now saya akan inovasikan pula sayur. So kita tak pernah ada lagi jeruk sayur. Kalau ada pun, mungkin bukan yang komuniti komersialkan lah kan. Okay, so saya hasilkan 10 jenis sayur. Pun sama. Formulation dibuat oleh universiti, ketahanan produk, durability dia and everything. Yang diusahakan tu supplier dia adalah petani-petani yang mengusahakan sayur ni ramai juga, lebih kurang dalam 16 orang sekarang dengan termasuk sekolah OKU yang memang ada khas kebun sayur diorang sendiri. Diorang pun tak boleh jual juga, lambatkan juga. So kilang saya untuk apa? Untuk proses dan jadikan produk untuk dijual. So kita bermula dengan 10 jenis sayur yang akan dilancarkan 2 minggu lagi di Maha 2026. So itu pun antara impact yang besar lah sebab kita buat di atas nama Kerajaan Negeri Perlis. Dan packaging pun nanti akan ada persyaratan dan sebagainya lah. Akan ada logo Kerajaan Negeri dan juga apa tu ATM dan sebagainya. So itu yang menyebabkan produk ni mudah dijual bila ada penglibatan banyak pihak dalam satu produk tu. Dan kena ada penceritaan sikit lah. Okay. Alright. So Alhamdulillah produk pun dah masuk kepada Aeon. Okay. Produk pertama universiti yang berjaya pecah masuk kepada Aeon Market seluruh Malaysia. Dan juga produk pertama negeri Perlis sebenarnya yang berjaya masuk dalam Maidin kita tengah usaha. Okay. Aeon masuk. Okay lah. Benefit ni local community of course, government, SDG pun memang dah 9 out of 17 SDG achieve dalam projek kita, industri akademik, so semua ni dalam satu bumbung. Okay? Kita berjaya link semua orang ni, kita berjaya link universiti untuk kita berjaya link community kat 200 orang community dengan kita. Agensi of course lah, bila ada community, agensi akan terpanggil datang sendiri. Tanpa kita perlu melobi teruk-teruk, mereka ada tanggungjawab sosial untuk datang kepada kita. Dan juga yang paling penting adalah industri player pun kita hubungkan how to pasarkan macam Aeon tadi, Maidin tadi. Sebab tu produk ni mudah nak dipasarkan. Sebab ada bantuan-bantuan daripada lima-lima ni. Ni saya tunjuk sikit biji part of projek saya. Biji ni lah yang dibuat di rumah yang mereka tak perlu datang bekerja dengan saya kat sini. Saya upah diorang duduk kat rumah pun boleh kerja. Okey, biji lambakan yang kita buat cordial akan ada biji lambakan kan. Dan saya hantar biji-biji tu untuk diproses nak ambil yang bahagian dalam tu. Daripada bahagian dalam tu kita akan hantar ke lab untuk ekstrak ambil minyak. Daripada minyak tu baru buat kosmetik tadi. Dan Alhamdulillah, okey, ini pun salah satu pencapaian yang membanggakan yang saya harus share juga. Kita berjaya sign dengan Doktor, Danish Ahmad College Engineering Chennai, India. Ya, doktor. Doktor punya ya, screen ya, stop ya, ya. dekat customer benefits. Oh, Tak apa, oh, okey. tak apa. Okey. Ini tak nampak eh? Nampak dah? Sekarang ni dekat projek Now terbaru okey. Harum Manis Kernel Oil. Ya. Betul. Betul. Okey, okey dah sekarang. Okey. Alright, ni nampak tak yang terbaru punya ni, MOU ni? Is it appear on the screen? Is it Belum appear? lagi Ada doktor. tak? Belum Okey ke? lagi. Belum Okey. lagi. Kejap doktor. Kejap. Ah, ben- Saya rasa saya boleh tolong share. Tolong playkan ke? Ya kejap. Saya tolong Boleh. sharekan balik. Saya takut sebab lain doktor. Okey.
My voice okey lah kan? Tak ada stuck ke? Boleh dengar jelas kan? Okey. Okay. Alright. Doktor mute. Okay, alright. Okay. Okay. Tolong, tolong, ni kan? Lagi. Lagi. Back lagi. Back lagi, back lagi, lagi, lagi. Lagi. Baik lagi. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Okay, this one. Okay, Baik. yang tadi tu. Okay, next. Not full screen. Alright. Boleh tolong full screen kan lah kot? Kalau ada nak tanya ke apa, boleh lah apa ni. Kalau saya ni kalau bagi masa cakap memang susah nak berhenti. Pensyarah kan, dia masuk bercakap. Okay, alright. Okay, slide sebelumnya tu. Yang minyak tadi tu. Okay. Before that. One slide before. Okay ke? Ke start? Is it okay? Okay, doktor. Okay. Okay. Tapi saya nak slide yang saya yang sebelum tu. Sebelum tu. Satu lagi. Okay. Okay, next. 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 Okay, this one. Okay. Tolong besarkan je. Yang tadi tu, yang tadi tu. Okay, this one. Tolong besarkan. Nombor 29. Slide nombor 29. Okay. Okay. I think okay kot. Cuma mungkin tak nampak penuh lah kot dekat peserta kan. Dekat audience. Okay ke semua orang? Okay lah kot kan? Okay. So, okay. Apa yang saya nak share di sini, tolong besarkan je slideshow tu. Okay. Apa yang saya share di sini adalah tukar display setting. Ah, Alright, mungkin moderator boleh tolong. Okay, this is the one yang biggest achievement juga. Kita berjaya sign MOU dengan Danish Ahmad College Engineering di India, dekat Chennai, India. Saya memang terbang ke sana lah untuk sign MOU. Di mana Catalyst Innovation syarikat ni merupakan syarikat kedua selepas Petronas yang berjaya sign dengan organisasi ni. Danish Ahmad ni di Chennai, India ni, dia orang buat satu penyelidikan minyak. So minyak petrol, minyak masak, minyak segala jenis minyak lah. So kepakaran universiti ni di dunia ni adalah dalam bidang penyelidikan minyak. So selepas Petronas, dia orang ada MOU dengan Petronas dan kita adalah merupakan syarikat kedua selepas Petronas yang berjaya sign dengan Danish Ahmad ni di bawah penyelidikan kernel oil. Maksudnya minyak mangga tu. Dia orang buat pasal, dia orang juga adalah top researcher in the world yang buat penyelidikan pasal minyak. So that's why saya propose mereka dan mereka sudi bekerjasama dan saya terbang ke sana untuk buat nak tengok harum manis ni ada apa. Dan Danish Ahmad ni juga dah buat penyelidikan menggunakan 11 jenis mangga di dunia dan harum manis kita yang Malaysia ni adalah mangga yang ke-12. So we want to do the comparison study, comparative study, analysis. Nak tengok harum manis ni apa yang lebihnya daripada mangga-mangga biasa. Kandungan apa yang lebih, kandungan biji dia, bukan isi, biji dia. Nak tengok biji harum manis ni apa yang pro and cons dengan mangga-mangga yang 11 yang lain. So this is my still going on, the research still going on. Okay, dengan India. Okay, alright, next. Um, okay, mungkin sebelum tu, next. Sama start, start juga ke? Dia tak next. Okay. Alright, I think I share from mine ke? Macam mana? Okay ke yang tadi tu? Doktor boleh nampak slide saya. Sebab saya dah naik saya. Dia kat bahagian Oh, pelibatan antarabangsa dah. tapi dekat 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 kami dia tak naik. Tak naik. Okay. Ke dekat saya je, ke orang lain ni dah Oh, bertukar. Dekat saya masih tak bertukar. uh, yang lain boleh komen. Saya nak tahu kalau
Slide dah tukar dulu. Masih tak Betul masih tukar. dah Maybe tukar. Hmm. maybe line. Line. Alright, wait I ah. think it's okay. I think I guna mine lah. I Okay, okay. share mine. Right. Okay, eh. Okay, replace current share ke? Yeah. Okay, alright. Okay, this one eh. Okay. Sekarang boleh nampak. Ya, boleh. Okay. And then next, saya nak share pasal pelibatan di antarabangsa. Okay, since kita dah libatkan sampai ke peringkat negeri dan juga university and everything, kita dapat offer banyak. So, kita pergi buat expo dekat Thailand, ada hingga ke Paris. Okay, kita represent sebab kami bawa harum manis. Harum manis tu kita tahu is a signature fruit of Malaysia selain pada durian kan. Yang famous durian. Now kita nak harum manis pun kadang-kadang dilupakan sebab maklulah negeri paling kecil kat Malaysia kan. Dia selalu apa-apa dia left behind sikit. So this is our usaha, our initiative untuk naikkan harum manis tu untuk dikenali lebih ramai lagi bukan sahaja di Malaysia, malahan di peringkat dunia. So we went to banyak expo peringkat antarabangsa seperti di Paris, okay, di Thailand, Abu Dhabi, semua mewakili Pavilion Malaysia. Okay, and then kita pergi Pakistan juga, ni di India of course lah sebab kita ada kolaborasi di sana. Dan juga Alhamdulillah ini kejayaan yang tahun lepas yang saya rasa sangat membanggakan. Saya mewakili Malaysia untuk innovation, entrepreneurship startup. Okay. Di sini ada 42 negara yang bertanding. Okay, Malaysia dan juga walaupun saya tak pulang dengan any medals, but we got the finalist prize. Kita dapat top 20. Okay, top 20 yang dapat final, masuk ke final. Untuk orang lain datang dengan, ini saya share, Ukraine datang dengan teknologi AI dia. Okay, China datang dengan teknologi greenhouse dia. And a few UK datang dengan US dan sebagainya datang dengan dia punya apa engineering yang macam-macam lah. And I just datang dengan harum manis, mangga. Yang mangga pula daripada Perlis yang kecil-kecil negeri di Malaysia tu. So saya pulang dalam flight tu dalam keadaan yang sangat saya senyum sepanjang 6 jam perjalanan. Saya rasa sangat seronok. Tak rasa kalah sebab rasa dapat masuk final tu pun dah cukup besar. Dan bayangkan saya hanya datang dengan waste management harum manis yang bertanding dengan macam saya beritahu tadi AI, ketenteraan Ukraine, everything, satellite, everything. Dia macam tak at par pun. Terlalu jauh sangat. Jauh dengan bumi yang bertanding tu. Tapi Alhamdulillah sekecil-kecil harum manis ni berjaya sudah dinobatkan sebagai finalis innovation pertandingan peringkat antarabangsa. Okay, so Alhamdulillah saya balik dengan rasa yang seronok walaupun tak berjaya membawa pulang apa-apa pingat. Okay. And then this is saya cakap ni New Growth Driver Innovation Entrepreneurship Contest dekat China Okay. And then of course kita banyak masuk MAHA, MIHAS, NCR semua tu. Okay. And pensijilan up to now kita ada 4 pensijilan, kita ada halal ada MySTI yang 4 sijil daripada MOSTI. Okay, lepas tu KKM of course. Okay, and then this is a part of our pensijilan. Ini antara anugerah-anugerah inovasi peringkat antarabangsa yang telah saya berjaya dapatkan untuk syarikat sepanjang 2022. Ada lagi 2025 yang saya tak masukkan dan 2026 ni yang the biggest is IB lah, penerapan IB Inclusive Business daripada KUSKOP. Ni antara yang kita berjaya menang lah. Okay. And then ni part of it gold medal peringkat antarabangsa ni. Okay. Dia bukan apa, dia idea innovation tu daripada waste management tu jadi produk tu yang berjaya dapat inovasi gold tu. Okay, dan juga ni daripada ABPJM yang Sustainable Community Impact ni. Ni saya dapat 2024. Ni ABPJM bagi. Dan di peringkat negeri daripada tuanku sendiri saya dapat anugerah inovasi Petani Jaya. Ni sempena Hari Negeri Perlis lah 2025. Okay, and then ni yang di Malaysia lah. Okay. Alright, so harta intelek pula kita dah ada trademark 1, kita dah ada copyright 2, trademark 2, copyright 2. And now going on for the patent pula selepas ni insyaAllah. Okay, this is part of kita punya harta intelek. Okay, so media publicity Alhamdulillah cover seluruh akhbar lah bila melibatkan kerajaan negeri punya involvement ni. Okay, so now kita nak cerita pasal APPGM. Okay, yang mana saya berasal daripada 2022 saya beritahu tadi tu adalah saya dah memegang 5 projek APPGM yang lebih kurang dalam 100,000 lah nilai dia semua dan manfaat kepada lebih pada 50 peserta dah. Nanti kita tengok Yang 5 ni bukan di bawah company. Malahan saya train
peserta dan kemudian jadi pula yang apa tu yang apply grant pula. Dulu dia peserta dengan saya 2022 dan sekarang 2024 dia bekerja dengan saya dan dia pula apply grant untuk orang lain pula. So dia ada rantaian. Kita sentiasa buat something yang supaya ada rantaian. Okay, this is our first grant 2022. Saya buat OKU. Sama juga kita latih ni APPGM punya grant ni. Ni from waste to wealth. Okay, ni saya buat produk frozen. Ni sama juga guna inti harum manis untuk hasilkan pau, untuk hasilkan kari pak harum manis, aiskrim harum manis, semua produk-produk yang OKU boleh buat di rumah mereka. So ini grant yang saya guna daripada APPGM untuk first project saya. Okey, yang kedua, inilah yang saya kata semua cerita bermula pada sini. Incubator. So kat sini saya dapat grant tak silap saya 40,000. Okey, peralatan itu saya guna untuk membeli contoh mesin-mesin membuat makanan, memproses makanan, mesin macam-macam lah proses makanan, oven dan sebagainya. Saya nak share di sini bila kita memegang grant, selalunya bila kita beli peralatan, bila grant tu tamat, bila kita bagi peralatan ni dekat komuniti, dia orang akan ambil dan letak kat rumah berhabuk ataupun dia paling kejam lagi dia jual balik benda tu. Itu paling kejam lah bagi saya. Okey, apa yang saya fikir adalah macam mana nak maintainkan barang ni duduk dengan saya, tak kisahlah dia nak berhenti ke dia nak lari ke apa benda, sebab kita tahu orang kan kita tak boleh nak ikat. But then benda ni boleh diguna bertahun-tahun, tahun-tahun. Duit tu duk ada lagi, datang APHN datang sekarang pun benda tu masih lagi physical thing masih ada dekat sini. Dan orang dia tu bukan setakat 10 orang tu. Atas geran nak minta memang 10 orang je tak nama kan. Tapi dah 4 tahun ni dah manfaat lebih dari 100 orang dah pakai benda tu. Daripada 40,000 yang sama tapi dah hampir 100 orang dah guna untuk training peti sejuk yang sama, mesin oven yang sama, mesin buat mat breaker yang sama. So semua benda yang sama je. Okay, so apa yang saya fikirlah saya perlu ada satu incubator. Saya perlu ada pusat di mana training. So apa yang kita buat di sini, peralatan diberi oleh PPJM masih ada sampai sekarang. Cuma orang dia bertukar-tukar. At first started dengan 10 orang dan sekarang ni orang lain, saya teruskan juga walaupun tanpa geran PPJM. Sebab apa kita boleh sustain? Sebab kita buat produk tu dan kita jual. Kita tak buat hanya untuk buat saja, display je. Kita buat, kita jual, kita rolling balik duit tu, kita cari lagi 10 orang yang baru. Sampai ke hari ini. Ini yang saya nak share ni. 2022 sampailah sehari ini masih lagi beroperasi. Okay, and then geran ketiga saya dengan PPGM, 30,000 tak silap saya. Okay, ini untuk kebun komuniti. Saya namakan ni Sekebun Cinta. Ini saya buat proses yang, okay, bila kita dah ada kafe tadi tu, saya sentiasa beli sayur, nak buat makanan dan sebagainya daripada kedai. Okay. Now I'm thinking about macam mana I tak nak beli daripada kedai, nak beli daripada orang. So I minta geran dekat FPPGM, I nak buat kebun pula. So Alhamdulillah berjaya kebun tu, but projek ni yang paling sayang sikit sebab 2025 Perlis dilanda banjir besar. Pertama kali tu yang habis rosak mesin air kita, tanaman semua. Memang Sekebun Cinta tu jadi cinta yang tak kesampaian lah. Jadi bersepihan lah. Kami menangis bersama-sama. Bila mana setiap, diorang dah berjaya buat sampai 2 bulan dah projek ni dah berjaya hasil dah kan. Setiap minggu dah ada pulangan. Tapi kita tak boleh nak lawan alam. Okay. Tiba-tiba datang banjir besar, habis semua diorang punya tanaman tu, crops diorang habis semua musnah. So tinggal kenangan lah. Dan saya juga ada bercakap itu dalam pergi lawatan apa daripada pihak BBJM. Boleh tak kalau kata sambungkan ke fasa kedua sebab tapak masih ada, peserta masih lagi berminat, cuma kami tak ada dana untuk run lah. Okay. So ini pun berjaya, cuma bencana alam lah sikit. Okay, dan juga ada lebihan duit daripada kebun komuniti tu, kita tak guna untuk baju ke, kita tak guna untuk enjoy ke, tak guna untuk makan-makan ke apa, kita beli biji benih halia. Okay, dan juga halia ni saya tanam dekat penjara. Projek yang sama tapi saya dapat grant yang sama, saya pecah 2. Okay, Alhamdulillah di penjara ni selamat sebab tak kena banjir. Okay, Tuhan aturkan semua tanpa saya tahu pun banjir nak kena. But saya tergerak hati untuk bagi sebahagian sebab ada lebihan benih halia tu, saya letak kat penjara dan di sini selamat. So kita jadikan pula nama Halia di Penjara. Nampak ada logo PGM semua ada. Okey, jadi memang kita buat tanam Halia di Penjara dan dapat satu lagi pula dengan engagement dengan
pusat koreksional. Di sini kita latih 12 orang banduan untuk tanam halia dan juga untuk proses sampai sampai boleh dikomersialkan lah. Okey. Last. Ini merupakan peserta dulu. Cik Asma Azam ni sekarang dia pula yang jadi SP, solution provider kan. Dan juga train pula. Ini projek komuniti kecil-kecilan, jaja jalanan yang saya kata tadi tu yang diorang buat produk berasaskan harum manis ni. So ada di kalangan mereka yang buat kuih loyang, kuih, kek dan semuanya komersial tu guna satu benda saja harum manis. Dan kita mula bagi diorang tapak untuk peniaga di pasar malam dan juga di FPPGM tu kita beli kemah dan sebagainya. Okey. Dan masih lagi berlangsung sampai sekarang. Okey, next, boleh tengoklah saya share sikit daripada sebatang pokok, sebatang tumbuhan boleh buat produk sampai 35 berasaskan semua jenis ni dan juga memanfaatkan lebih dekat 200 orang dah setakat sekarang. Okey, macam mana kita pasarkan? Macam-macam lah kedai runcit, stesen minyak, ejen pemasar. Okay, ni antara produk dia. Ni semua produk-produk komuniti. Packaging kena cantik lah. Dia tak boleh setakat tanpa stiker je. Sini saya share lah kepada kawan-kawan kalau ada yang SP juga yang mendengar ni, solution provider juga dengar. Bila kita buat produk komuniti ni, kita kena bertanding packaging up tu sampai mana duduk dekat pasar raya. Kita tak boleh setakat tanpa stiker. Sebab benda tu orang turn off nak beli. Orang tak percaya produk tu. Okay. Alright, ini part of packaging yang saya share lah. Ini semua produk komuniti yang buat. Okay, and then thank you. And then now saya nak share, orang akan tertanya kan, saya dipanggil hari ni untuk terangkan pasal IB dan juga SE. Okay, mesti kita tengok Okay, at first IB itu apa? IB ni adalah, ni boleh buka sendiri dekat website SME Corp IB. IB adalah inclusive business, okay, di mana macam saya share tadi, dia mesti rantaian tu. Rantaian perniagaan tu bukan sahaja untuk profit, but then untuk community at first place. Daripada mana dia bermula daripada A sampai Z melibatkan community. Barulah dapat penarafan IB. So dekat Malaysia ni ada 20 syarikat yang telah berjaya diiktiraf sebagai IB. Boleh tengok nama-nama besar ni yang saya pun rasa macam saya terlalu kecil lah untuk berada dekat sini. Okey, ini 2025 punya, 2026 penarafan, surat dapat penarafan akan dibuat pada bulan 10, insya-Allah bulan 10 ni. So akan ada lagi 6 syarikat yang akan diregisterkan sebagai penerima IB untuk 2026. So dalam Malaysia ni lebih kurang 20 ini sajalah termasuk syarikat kita. So boleh tengok sini, ini sama je macam FPPGM duk buat ni. Okay, ada tapi besarlah Farm Fresh kita tahu Farm Fresh, Serai Melaya, yang duk buat pasal craft pun ada, yang pasal herba pun ada. So boleh tengoklah yang buat pasal rabbit pun ada, jahitan dan yang akan datang akan ada dalam senarai ni yang kami lah duk buat harum manis dekat Perlis ni. So we are the only one in Perlis and the only one juga di bahagian utara sebenarnya kau tengok senarai ni. Ni banyak Sabah, Sarawak, Selangor. Okay, alright. So Alhamdulillah lah penarafan ni dapat setelah apa yang saya cerita tadi tu. Perjalanan saya selama 4 tahun duk buat komuniti, tahun ni KUSKOP dan SME sendiri mengiktiraf kita sebagai di antara 20 syarikat di Malaysia yang layak dinaik taraf sebagai IB. Okay, now saya nak share dengan semua orang, kalau ada SP kat sini, okay, tolong daftar yang ni. Yang ni semua orang boleh daftar. Pergi dekat KUSKOP, okay, pergi dekat KUSKOP, dekat situ perusahaan sosial. Nampak tak? Permohonan. Dia ada 3 untuk penarafan SE. Bila mana you dapat SE ni adalah tangga pertama lah untuk you pergi kepada IB. First you kena ada SE dulu. Dan saya rasa FPPGM perlu highlight juga benda ni untuk semua SP mendaftar sebagai SE. Di mana diorang boleh dapat nanti, boleh letak dekat banner diorang logo KUSKOP, logo kementerian. Okay? Dia ada 3 perusahaan ni. Boleh klik kat sini untuk mohon. Saya tak nak tunjuk lanjut lah. Ini mungkin boleh jemput KUSKOP lah pula kan. Alright. So tapi boleh tengok kat sini apa dia adalah apa yang FPPGM buat. Perusahaan sosial. Nampak ni. Dia semua ada untuk pendidikan, SDG 17 tu lah semua ada kat sini. Boleh tengok penerima dia sama je macam kita punya beneficiary yang kita nak buat tu dalam grant kita. Cuma beza dia anda daftar atau tak daftar. So saya share di sini, tolong daftar. Sebab baru-baru ni saya bawa balik pada convention SE kan, Social Enterprise. Kita dihimpunkan di bawah satu bumbung, kita tahu daripada Sabah, Sarawak ke Semenanjung semua dah satu hari
skop kumpulkan untuk kita tengok orang lain buat apa dan berkongsi sama sendiri. Okay, and then ini saya share sikit lah. Okay, ini surat yang inilah yang saya kata tadi kan. Okay, kita baru Jun baru dapat yang saya share dengan APPGM tu. I share ni sebab I just want to thank APPGM because APPGM a part of kejayaan kami dapat ID ni. Without APPGM, we are nothing. Sebab we started with APPGM dengan 2022 memang terus dengan community. So sehinggalah diiktiraf di peringkat Kuskop ni, so APPGM pun perlu kreditkan tahniah dan juga terima kasih. Okey, dan boleh jugalah ambil sebagai satu kredit juga untuk mewawarkan yang salah satu syarikat di bawah APPGM pun yang SP kita dah berjaya dapat penafaran kementerian lah. Okey, so itu yang saya nak share sebenarnya. Dan yang lain-lain tu ini tak boleh nak dimohon. Ini adalah lantikan tapi ini tolong mohon. Ini tolong mohon. Anda boleh pilih anda nak daftar di bawah dia ada tiga dia ada aspiring, basic and advanced kot. So boleh tengok dalam ni dan mohonlah supaya banyak bantuan tu dapat lagi daripada Kuskop sebenarnya. Okay, I think pukul 12 kan? Okay, sejam dah. Ngam-ngam. Saya dah target 1 jam. Okay, bolehlah kalau ada. Okay, saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih dengar. Terima kasih Dr. Atifah untuk perkongsian yang sangat penuh dengan pengisian bagaimana beliau bermula daripada 2022 menerima grant Uh-uh. daripada BPJM, pelan-pelan bisnes yang berkembang dan sekarang daripada social entrepreneur become into a inclusive business. Inclusive business ni lebih menyuruh lah, maksudnya dia mengawal semua golongan. Ada satu soalan, apa beza SE dengan IB? SE ni you provide a solution to social, to community, but IB you include everything from A to Z, community, kerajaan dan apa semua you gabungkan dalam satu business. Baik, kita akan buka kepada soalan dan baik, jadi saya tengok ada beberapa soalan yang daripada Irene yang first. Dia tanya pasal soalan processing, doktor. Macam mana doktor Ya, pastikan proses pembersihan tu yang bila doktor hantar pada rumah, okay. dia mengikut prosedur yang ditetapkan, proses Oh. tu. Hmm. Okey, kita akan brief komuniti yang berminat ni kan. Kita akan panggil lah, contoh saya memang ada dalam grup pengusaha Harumani tu lebih kurang dalam 400 orang dalam tu. Yang terlibat kita bukan 200 lebih lah. Okey, so diorang dah aware dah tempat hantar buah, dah tahu dah setiap musim Harumani dah tahu nak hantar kat kita. Okey, selepas tu kita akan wawarkan pula buah-buah yang diorang tak nak jual tu. Yang contoh ada kena makan dengan binatang separuh musang makan ke apa tupai makan tu. Kita nak biji dia. So mereka tahu daripada mereka buang sampah tu, diorang akan collect tu di rumah masing-masing. Saya beli yang dah siap dikeringkan. Maksudnya harga 50 sen 1 kilo biji tu adalah yang dah siap kering, basuh, cuci semua. Dan mereka akan hantarlah dan bila sampai kat saya akan masuk dalam mesin untuk jadikan dia powder dan hantar ke kilang untuk proses pula. So mereka tahulah standard apa yang kita nak adalah dalam bentuk kering. Macam tu. Baik, Daun pun sama, ada harga dia, biji pun sama, kulit pun sama. Hmm. baik, itu Okey, antara tu jawab ke? ya, menjawab. Hmm. Kemudian kita ada satu soalan daripada Michelle Fang. Ya. Hmm. Bagaimana relationship antara UiTM Police dan your company, one of Hmm. contract atau commercial atau formal cooperation? Maksudnya Okey. bisnes antara UiTM dan doktor punya startup. Okay, one of the best thing in UiTM, I'm not sure about the IPTA, IPTS yang lain dekat Malaysia ni. Kita ada satu department, okay, Bitkom yang memang memang uruskan pasal pengkomersialan produk pensyarah. Okay. Saya tak tahu universiti lain ada ke tak skim ni, yang di mana kita pejabat awam, kita boleh berniaga dengan syarikat sendiri. Dan apa UiTM bagi adalah dia waive kredit awal mengajar tu lah. Maksudnya saya dah tak mengajar. Sekarang KPI saya bukan lagi teaching learning student. KPI saya adalah industri dan juga community. So itu yang saya 100% terlibat secara langsung kat sini. Okay, apa yang dibuat adalah boleh refer kepada unit yang saya sebut tadi, Bitkom.
untuk dia punya apa hitam putih rule regulation semua macam mana nak buat, ataupun kalau ada universiti lain yang berminat nak buat sama sistem macam ni, boleh refer kepada unit Bitkom, mereka lebih berhak menjawab. Cuma saya boleh bagi tahu kita ada contohlah ada certain royalty fee yang perlu kita bayar kepada UiTM sebab menggunakan logo UiTM kan. Okey, adalah berapa persen yang ditetapkan setiap tahun. So, maksudnya pendapatan syarikat, berapa persen yang telah dipersetujui itu adalah merupakan pendapatan penjanaan pendapatan kepada universiti juga. Dia akan masuk ke tabung amanah. At certain percentage daripada profit kita akan masuk kepada UiTM dan declare sebagai tabung amanah. Maksudnya saya juga membuat penjanaan pendapatan kepada universiti lah melalui projek ni. Hmm. Baik doktor, doktor boleh ke saya Okay. share slide yang doktor bagi kat saya ni dekat ruangan Um, komen ataupun doktor. Boleh. Tak ada, saya tak ada PNC apa-apa. Boleh je. As a knowledge and ilmu, okay. Okay, boleh. Ambil je Baik. mana yang okay. Okey doktor, ada satu soalan ni, bagaimana you guys promosikan produk-produk ni, social media ke, maksudnya medium untuk doktor mempromosikan marketing doktor daripada uh, offline ke online ke ataupun Hmm. both Okay. hybrid. Ada soalan daripada Miss On. Okay. Alhamdulillah macam saya beritahu tadi saya adalah pensyarah UiTM. So of course kita ada student. Okay, bila ada student, kita ada advantage sikit lah dalam pemasaran ni. Dan saya pun tak bergantung pada student saja. Saya cari lagi. Okay, so I ask you semua orang, agensi mana yang membuat pemasaran dekat Malaysia ni? Pharma kan? Okey, jadi pergilah kat Pharma, ketuk pintu Pharma setiap negeri masing-masing and ask them how to collaborate nak jual produk-produk macam ni. Sebab Pharma lebih pada produk industri asas tani kan? Pemakanan dan sebagainya. So saya pun collaborate dengan Pharma, saya guna satu platform nama dia Agrobazar Online. Okey, Agrobazar Online. Kalau itu platform free tau. Macam kalau Shopee dengan Lazada ni dengan ni TikTok ni dia ambil percentage mahal. Agrobazar online yang bestnya dia hanya ambil RM1 saja untuk satu transaksi. So saya share lah ni ya. Okey. Jadi kalau macam TikTok 35%, kalau kata barang RM10, dia ambil 35%, RM7.5 dah. Kita punya cost pun tak lepas nanti. So pergi kepada yang murah, Agrobazar online free, percuma. Sama je sistem dia. Sama macam TikTok dengan Shopee semua tu, tapi cuma murah lah sebab ini kementerian punya. Government punya. So murah lah RM1 saja. Tak kisahlah berapa banyak you jual berapa ribu stol pun hanya RM1 satu transaksi. So sangat murah as compare to yang berbayar, yang private punya tu. Itu salah satulah saya pergi. Yang kedua of course saya guna agent, pemasar saya student UiTM. Yang ketiga of course kita ada rangkaian tadi tu yang saya beritahu tadi tu masuk ke semua petrol pump. Okay. Kira lah satu negeri Perlis yang kecil ni pun petrol pump saja pun ada ke 40-50 dah. So kalau satu kedai letak 10 dah 500 dah setiap minggu kita top up. So that's how we do the pemasaran macam tu. Kita tak pergi yang besar-besar. Bila dah kecil-kecil macam tu barulah yang besar tu akan nampak. Contoh, Maidin mula nampak, Aeon mula nampak, why don't come join with us dengan retail seluruh Malaysia. Barulah kita fikir nanti kan. Tapi at first nasihat saya, go kepada yang state dulu. Fokus kepada state ataupun fokus berdaerah masing-masing dulu. Kira saya minyak berapa banyak tu nak masuk tu sebenarnya. Saya heran bila orang kata tak boleh pasarkan, tak boleh pasarkan. Sebab dua benda je saya share. Tak boleh pasarkan ni satu packaging lah macam saya beritahu tadi. Janganlah macam ni saya tak letak dekat ni. Saya hanya bagi free gift je ke orang macam ni. Sebab ini memang bukan standard untuk dipasarkan. Dan saya nampak juga banyak bila saya pergi dekat SE dan juga FPPCM, produk masih lagi guna stiker macam ni. Ini saya nak share lah. Ini bukan nak kutuk ke apa. As a komen membina. Sebab saya nak share. Lebih ramai lagi perusahaan sosial mampu keluar. So tolonglah tukar pada packaging yang macam ni. Nampak? Walaupun jam saya tak bulang botol tanpa stiker. Kita go kepada betul-betul yang ready to market. Baru orang akan beli. Okay, saya tak letak stiker tampal macam ni. Tak boleh. Orang tak nak beli pun. Jadi itu salah satulah penyebab. Bukan tak ada pasaran. Pasaran banyak. Cuma kita yang tak bersedia nak pasarkan produk kita. Dan macam mana tak ada pasaran? Bila mana Petronas ada yang support lokal, stesen minyak Shell semua kan ada satu rak khas untuk produk-produk lokal ni. Jadi kita lah sendiri tanya balik diri kita, kita ready tak nak pasar ke orang dalam bentuk apa? Itu. Okay? Alright. Baik, saya nak share satu benda ni. Saya
I used to work for SME Bank for a while untuk semua-semua yang Mm-mm. peserta. Baik, kalau kita nak buat satu pemasaran dekat macam Petronas, dia masih acceptable lagi you buka, dia pakai half packaging. Okay. Tapi bila you nak go for Mydin ataupun you nak go Betul. commercial, big commercial Mydin ke Aeon ke Giant ke, you kena ada full packaging. Dan permintaan tu you kena macam contoh, let's say they asking for 90 bottles, 30 units, minimum Mm, you kena able to deliver 85. betul. So sebelum nak pergi yang big one, you guys need to understand dia punya standard dulu. Sebab you need to top up Mm, setiap bulan dan dia punya result pun dia takkan dapat terus sebab dia pakai account. After 2 or 3 months, depend on the which market kan doktor, baru dia dapat balik the income. Baik. Alright. So kita ada soalan seterusnya daripada Mas Turina. Bagaimana kerjasama dengan R&D University kalau saya ada social enterprise? Jadi dia ada satu social enterprise, mm. dia dengan produk dia, dia nak R&D dengan universiti. Uh, apakah caranya doktor boleh share ataupun method untuk daripada social enterprise ni boleh kerjasama dengan universiti untuk bangunkan lagi produk mereka? Okay, good question. Okay, point duduk dekat negeri mana? Tak kisahlah kan. Okay, setiap universiti ada di setiap negeri. Perak, especially UiTM lah. Dah tahu 21 cawangan kan, setiap negeri ada UiTM besar. Kalau tak ke UiTM pun, kalau macam you duduk kat Terengganu, you ada UMT. You duduk kat Kelantan, you ada UMK. You duduk kat Penang, you ada USM. So, every university ada dia punya R&D dia sendiri. Okay, terutama 5 RU tu, Research University dekat Malaysia ni, USM, UM, UPM, you carilah yang RU University Malaysia tu memang top research university lah. Kalau tak nak RU pun, universiti lain pun boleh. Okay, tengok produk apa kita. Contoh kita buat produk-produk buah, sayur, dan pergi kepada fakulti ladang. Direct kepada fakulti ladang, jumpa dengan head coordinator dia ataupun dekan dia ataupun dipanggil head dia lah, HOD dia, bagi tahu kata nak collaborate, and they are always welcome us sebab penyelidik ada produk. Okay, setiap semester pensyarahnya ada FYP, final year project dia bersama student. Formula dah ready dah sebenarnya, you tak payah beli, you hanya perlu collaborate dengan mereka sahaja. Ambil formulation tu dan buat you punya produk guna formulation university. Okay. Itulah yang pertama, pergi tengok you berjual apa. Kalau macam you jual craft tangan, you pergi dekat universiti yang ada craft. Contoh UMK, okay, UMK ke ataupun dekat Sabah UiTM ada, okay, fakulti craft, ataupun UiTM pun ada pertukangan. Tengok yang benda-benda yang macam tu, fakulti apa. Kalau you jual baju, you pergi yang fakulti fashion design, UiTM pun ada. Okay, kalau you jual catering, you pergilah fakulti culinary. So tengok fakulti apa, pergi direct kat diorang dan tanya diorang how kami ada ni, universiti ada apa. So macam mana kita nak collaborate. Itu yang walaupun saya daripada UiTM pun saya guna method yang sama. Saya tengok produk saya apa, kalau kata produk kosmetik saya pergi dengan sains gunaan. Kalau produk makanan saya pergi dengan kos ladang. Macam tu. Hmm. Baik, terima kasih doktor. Kita ada satu soalan yang saya tak boleh pick semua banyak. Uh, Ini satu soalan yang bagus daripada Miss Fazirin. Doktor, Hmm. berapakah anggaran kos permulaan untuk keseluruhan bila doktor start project ni pada tahun 2022, berapakah doktor punya capital before doktor dapat grant dan so on? Okay. Hmm. Startup At capital. first macam saya beritahu lah kita nak buat satu benda, kita tak boleh harap kepada government atau agensi bantu kita. Kita kena start dengan ours dulu. Lepas tu baru bantuan tu akan datang. For example, kalau macam kita nak keluarkan produk tapi nak harap semua grant, of course dia tak akan terjadilah benda tu. Jadi kena sacrifice juga. Macam saya pun, saya guna saving saya sendiri. Okay, saya started dengan 50,000 sebenarnya. Okay, 50,000, dan ketiga tu adalah enterprise. Dan selepas 1 tahun baru saya go kepada Sdn Berhad. Sebab kita nak dapatkan grant dan sebagainya kena lagi besar lah kan. Kena ke tahap Sdn Berhad. Alright, jadi selepas macam saya kata tu 50,000 tu terletak kat mana? Saya letak dekat Arehlah tu. Dan saya minta 40,000 daripada BPJM jadi 90,000. So total 90,000 tu saya buat satu incubator. Incubator one stop center yang kita kena ada plan lah. Jangan main buka kedai makan, it's just kedai makan biasa. How you nak bersaing dengan kedai makan yang dah 10 tahun, 15 tahun dekat kedai tu?
So you orang baru. So you have to come out dengan satu strategi. So my strategy is dekat Perlis ni dia tak ada one stop center yang menghubungkan semua yang saya sebut lima-lima tadi tu. So I come out dengan modal 50,000 dan 40,000 APPGM, 90,000, hampir 100,000. I buat hebahan di peringkat negeri, one stop center pertama yang menghubungkan industri harum manis semua. I panggil pemberita, I panggil semua, I invest dekat marketing and everything, meletup. Okay, so bila dah jadi macam tu, pelan-pelan kerana akan datang. Satu-satu ini datang, itu datang, ini datang. Macam tu lah. Kita ada strategi jugalah dan saya start dengan tak banyak pun, just 50 saja untuk berada setakat ini. Sebenarnya it's a very small investment dengan apa yang 5 tahun journey yang kita dah dapat ni. I think that you have to come with the strategy. You jangan gambling buka macam tu saja. Ada produk terus buka, burn duit you. Buat strategi dulu, baru buat produk, baru baru jual. So basically Okay? guys, yang ada kat sini, market research penting. Ya, you Betul. punya business model, you punya business canvas. Hmm. Dan ada yang saya nampak nak apa ni, nak berhubung dengan doktor. Jadi doktor dah share dia punya Ah, IG, betul. nombor telefon untuk minta uh, marketing strategies. Mungkin boleh tanya juga macam mana doktor buat market study. Macam mana idea doktor untuk Hmm. buat market study. Okay, Baik, saya juga nak ambil kesempatan ni. Okay, saya buka peluang kepada mana-mana SE yang untuk macam tak ada pasaran. Okay, kita ada platform online, Agrobazar online yang berfungsi 2 kali setahun. Which is dia melibatkan assignment student lah. Okay, yang perlu menjual produk dalam masa 1 bulan di UiTM. Semua UiTM ada. Tapi if you nak join with us, you boleh share produk apa yang you ada. Kita tengok kesesuaian dan kita boleh bincang macam mana you nak post produk tu dekat kami dekat Perlis ni, ataupun bila masa order you yang post ke, you yang post dekat orang ke, macam mana kita have to bincang lah, boleh duduk sekali. Sebab I'm planning in next semester, I tak nak jual harum manis je, I nak pelbagaikan kedai online I, nama Arilah tu. I nak jual macam-macam produk tu, nak jual ikan bilis kalau ada bersambal Sarawak ke, sambal ke, apa saja, macam-macam lah. I tak nak limitkan untuk harum manis je. Sebab dia kedai online, I boleh jadikan pusat pengumpulan produk SE. Tak ada masalah. And then the masalah is how you want to courier your product to us supaya kami boleh post keluar kepada pelanggan. Macam itulah. Do contact me if you have the product yang you think that kita boleh pasarkan online. baik, Okay? doktor, ada seorang ni dia Ya. nak tanya soalan. Saya biar dia tanya, saya tak faham sangat dia punya soalan. So saya akan bagi dia Hmm. unmute dia punya mic. Silakan Puan Mm-mm. Irene Chai. Hi. I mean like because the IB tadi yang list tu, I tengok semua dia macam food banyak yang macam makanan kan, or Aha. craft or macam more like physical product lah. But how do you like? Cause I Sorry. don't Hmm. know IB tu ada yang virtual ke, macam you provide service macam learning tour ke, or like Ada. more like the Ada. hiring management stuff. Tapi yang list tadi I jumpa macam normally yang hands-on craft ke or macam food Hmm. banyak lah. Tapi yang lain industry macam tak ada. Like how about other industry? Is it just limited to certain industry ke macam mana? Sebab I don't know what exactly, I mean how exactly does the IB works lah. And is Hmm. it just limited to all these like physical product ke macam Okay. mana? How about those like higher management stuff Miss for Irene, if you see in this slide, I share with you yang second last tu, project through creative construction. They are actually it's not the product, they are service, which is dia orang jual learning punya module actually, creative construction ni. Yang second last ni. So ada je, ada yang macam service pun ada tapi mungkin tak banyak. Nanti you try. Yes, you are right. Banyaknya adalah produk kan. Macam tapi yang macam Farm Fresh ni dia pun service juga sebenarnya. Dia bagi project dekat dia punya community. Itu pun sama service provider juga. Bukan semua produk actually. Tapi yes lah, I do agree yang most of it is product. Sebab produk tu lagi senang sebenarnya kan. Dan nampak lah berbanding servis ni. Um,
Itu je lah yang I boleh. Tapi ini kan kalau kata you nak ni, you boleh direct pergi kepada website Puskop sendiri. And then ni diorang punya ni, you boleh direct tanya ni, info@SME Corp ni. So maybe they can answer your question further, sebab I pun baru tahu juga, sebab if they are not consider us dekat IB, kita pun tak tahu pasal benda ni, tak tahu wujud pun sebenarnya. Yeah, because I notice macam banyak community punya dia macam certain memang macam F&B banyak lah, tapi macam there's a big gap between like other, like you know not everyone interest macam the ni kan. I was like thinking how you can help the community to find something they like also at the same time that can help them to generate the income, not just as a job for them to like earn money lah. Yeah. Yeah, I mean, thank you Nanti for kalau ada answering. masa, you boleh buka salah satu contoh ni kan, rabbit ni kan. Dia orang buat pasal rabbit, ada dia orang terang kat sini. Boleh tengok satu-satu projek dia orang tu apa. Macam ni kan, nampak rabbit. Dia orang ada buat farming about rabbit. So it's a lot lah. Boleh tengok satu-satu, klik satu-satu. Projek-projek Yeah, yang ada dalam ni, yang ada craft tangan and everything. maybe the one that I'm thinking I tak jumpa, so macam I don't exactly know how it works for other things. Is it like possible ke apa ke? Yeah. Macam ni this is a service macam yang tadi tu kan, offer architecture solution and creative construction macam I beritahu tadi tu. Dia orang provide the module and service, is not, dia orang tak ada produk pun, tapi dia orang ada service, the technical skill. Okay, dia orang produk macam learning lah kot. I think this is about the learning. Ni yang lain ni macam betul Sabah Sarawak banyak craft dia lah, banyak craft dia kan, batik. And then Serai Malaya ni I think yang buat cube-cube makanan tu. Farm Fresh, let's see Farm Fresh. Farm Fresh I think ni dia buat betul, dia pun tak ada produk. Dia provide the service. Dia bagi startup kit. Dia bagi macam mungkin seed funding I think. Macam tu. Baik, Doktor, ada satu komen yang menarik. Ada satu daripada projek komuniti daripada Kampung Jaya Setia, daripada Sungai Siput. Ini adalah Alright. pemenang grant bagi Sejati Madani. Untuk pengetahuan doktor, Sejati Madani ini merupakan satu grant di mana diberikan daripada PMO sebanyak 100,000 maksimum untuk buat projek komuniti. Diorang perlu meniaga atas nama komuniti. So mereka kat sini meniaga produk krepek dan mereka Okay. nak kontak doktor untuk tahu lebih lanjut lagi berkenaan R&D dan juga daripada segi teknik pemasaran. So macam saya kongsikan dalam slide yang saya kongsikan ya dalam komen. Cik Boleh Saiful tengok. Yusof boleh ambil yang slide ni dan boleh kontak doktor Ni directly. number phone saya direct lah. Saya bagi ni. Ni phone saya, bukan phone company. So bolehlah ataupun reach us through email kalau saya tak reply ke apa. Boleh. Nanti boleh bincang kalau kata berminat untuk nak buat kolaborasi pemasaran ke. Krepek pun part of thing yang menarik untuk kita jual online sebenarnya. InsyaAllah boleh. Baik, satu lagi doktor, ada satu soalan Ya. daripada Encik Joseph Ling, iaitu bolehkah kita mohon grant selepas projek sudah berjalan? Maksudnya dah run projek, dah siap, lepas tu kita apply grant. Boleh ke? Ataupun Betul. kena pre ataupun post program boleh apply grant ke doktor? Okey, ini sebenarnya saya tak boleh jawab. FPPM ke jawab kan. Okey. Dia macam ni, lain agensi lain dia punya requirement dia kan. Ada setengah contoh lah saya share saya dengan NCER. It's the same thing. I dah buat Rehlah tu dah bangun dah, and then baru dia come to me, and then doktor, why you don't apply grant? I cakap dah buat dah pun. Dia kata it's okay, backdated pun boleh. Okay, so tapi setengah grant macam SME Corp, dia kena you jangan buat lagi, apply grant dulu, lulus grant baru you guna duit tu. Macam tu. So lain-lain lah, lain-lain. Macam ada juga grant, contoh Mara lah. Mara you kena ada 50% dulu. Dia nak tengok you dah ada something dulu, dah build something, baru dia orang bagi grant pula top up. Macam contoh, I dah buat Arhelah tu dah 2 tahun, and then I dapat grant untuk kilang pula. Maksudnya tak boleh lah kosong terus tiba-tiba nak minta kilang. No.
Dia macam tu. Ada yang you boleh backdated, ada yang you jangan start lagi minta geran dulu, ada yang you kena buat half dulu baru you minta geran. Pun ada. Bergantung pada agensi mana yang you nak propose geran you dan requirement geran tu apa. Macam yang kalau tengok saya dekat kilang sekarang ni, Ah, kilang saya ni baru je start tak tak perfect pun, tapi Mara yang bagi bukan saya yang minta, sebab dia tengok kita dah buat separuh dah, kita dah ada produk tapi tak ada kilang sendiri, so dia yang propose datang, Dr. Tadifa, why don't you ada kilang sendiri, senang, kenapa you buat OEM dengan orang. So tapi dah kena ada separuh lah, produk dah ada lah. Tak adalah kosong tiba-tiba nak bagi geran kilang, tak adalah kan, produk dah ada baru dia propose untuk kilang, ini dia bagilah geran untuk kilang pula. That's how I continue our journey lah. Bukan kalau duit sendiri memang I pun takkan mampu sebenarnya. Macam I bagi tahu tadi tu, you create impact dulu. First FPGM ajar kita kan create impact dulu. Lepas impact tu dah sampai ke tahap negeri, for example, you jangan risau. Time tu agensi akan datang cari you. Okay, Baik, alright. betul kita dah sampai jam Hmm. 12.20. Baik, hampir 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 saya rasa 8 hampir hampir 8 ke 10 soalan sudah dijawab. So saya minta semua para hadirin kita on camera untuk saya ambil screenshot everyone bagi kenangan kita pada hari ini sebelum kita tamatkan program kita pada pagi ini. Saya minta semua para hadirin on camera masing-masing. Baik. Baik. Okey. 1, 2, 3. Alright, kejap ya. Ada lagi. Baik. 1, 2, 3. Baik. Ya. Terima kasih semua yang dah menyertai program pada hari ini. Saya akan hantar video dalam masa 2-3 hari nanti. Saya akan hantar notes dan juga video bagi konklusi dan program pada pagi ini yang saya akan insyaAllah kami akan upload juga perkongsian ini di dalam YouTube kami di My SDG Academy. Sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi Dr. Atifah bin Syahidat. Dan juga jika ada apa-apa yang ingin tanyakan daripada pihak MySDG Academy, dipersilakan email kami ataupun email saya di adibazizan@sdg@gmail.com. Terima kasih semua. Terima kasih Thank kerana you. menghadiri program pada pagi ini. Saya have a nice day. Jumpa lagi di siri Mainstreaming Third Sector yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Alhamdulillah. Ya, terima Thank you kasih. semua. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Bye. Terima kasih. Jangan lupa sharekan info-info tadi. Ya boleh. Dalam komen tu saya dah letak dah slide, doktor. Boleh tengok kat komen tu. Tapi jangan risau nanti saya share sekali lagi lah. Okey, terima kasih. Takut ada tak sedar kan. Okay, ni slide pembentangan. Okay, boleh sekejap tunggu kejap. Boleh makan masa sikit. Okay, dah ada tu dekat ruang komen tu Puan Roziani boleh klik dan download kat situ. Baik, terima kasih semua. Saya akan end meeting. Terima kasih kerana beri sokongan dan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari.